Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali semula kita di channel turbo.com. Okay, so pada hari ni Abang Turbo ada iklan. Okay, ada FD 1.8. So, FD 1.8 kebanyakannya orang kata apa? Tak padu, tak power tak padu dan tak power. Jadi, tak ada jalan lain Jalan yang paling senang untuk kita nak naikkan horsepower dia adalah dengan menaikkan boost. Okay, so menaikkan boost pula dengan modify turbo. Okay, so macam mana dia punya turbo ni? Macam ni lah dia punya rupa dia. Okay, so yang ini Westgate Cak Ayam. Ni barang ni memang dah ada, cuma customer ni datang dekat Abang Turbo, dia cakap nak dia baru beli kereta ni. Okey, bila dia bawa kereta ni, kereta dia sengguk-sengguk, lepas tu enjin dah kena enjin pecah. Jadi dia pun nak suruh Abang Turbo remap balik. Bila nak remap tu dia dah limit lah, airflow sensor dah limit apa semua. So solution dia Abang Turbo masuk Max Mini. Paling murah lah, sistem yang paling murah yang kita boleh buat adalah kita masuk Max Mini. Okay, so kita kembali semula yang tadi. So cara macam mana kita nak naikkan horsepower engine dengan kita turbokan dia. Okay, so yang paling senang kita turbokan dia, dan inilah hasil dia punya turbo. Okay, so kalau kita tengok turbo dekat sini, turbo ni dekat bawah ni lah pakai TD05 pakai TD05, dan Westgate ni adalah Westgate Cak Ayam dia Westgate Cak Ayam ada boleh pakai, ada yang tidak boleh pakai, tergantung. Okey, kalau kualiti, tapi jangan compare yang Cak Ayam dengan yang ori. Dia punya lain dia punya lain. Kualiti dia, boost. Kalau kata yang original, dia punya boost dia tak lag, dia tak ada bocor langsung. Kalau kita set boost satu bar lah dia. Memang dia sangat stable. Okay, so bezalah dengan yang Cak Ayam ni. Okay, so itulah dia sedikit sebab ni adalah Westgate untuk mengawal boost. Okay, so bahan dalam enjin owner kata stock. Okay, bahan dalam enjin stock. Kita pun target dalam 25-26 cukup lah. Okay, so piping intercooler dia kan ada lah, piping intercooler, airflow ada, intercooler ni adalah intercooler dekat bawah adalah untuk menyejukkan angin, air cool air. Okey, air cool air, angin menyejukkan angin, yang dia pakai daripada jenama SAT. Okey, so plug ni fuel regulator. Okey, tak ada apa dah. So selepas ini kita tengok sesi dyno tuning.